Nak refinance rumah, ini step pertama yang ramai terlepas pandang. Semak nilai semasa rumah. Bank hanya bagi loan ikut market value sekarang, bukan harga masa beli dulu. Boleh semak melalui penilaian bank atau laman web seperti Property Guru and Bricks. Lepas tu, semak baki pinjaman sedia ada. Berapa hutang tinggal dengan bank sekarang? 3. Tentukan tujuan refinance. Nak kurangkan ansuran bulanan, nak ambil cash out atau nak tukar ke bank yang lebih murah. 4. Kira kos berkaitan. Contohnya, legal fee, valuation fee, stamping dan mungkin penalty kalau masih dalam lock-in period akhirnya. Bandingkan package bank. Jangan terus mohon. Bandingkan kadar faedah and tempoh kelulusan. Nak tahu step penuh and cara kira dengan betul? Nak sertai kelas percuma? WhatsApp saya, insya-Allah saya akan berikan info berkaitan kelas tersebut.